Dia punya bau, geng. Kalau boleh tembus masuk kamera tu, memang aku rasa korang tak jadi nak diet lah Tak boleh jadi ni. Aku rasa kedai ni pakai cheat code lah. Aku dah cakap, nasi kena tambah. Kita review memang betul-betul makan, betul-betul rasa. Hello. Testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up, geng? Okey, hari ni aku ada dekat Bangi. Aku sebenarnya dapat satu jemputan lah. Owner di Mangan yang ada dekat Bangi ni, dia jemput aku untuk aku cuba makan tengah hari yang ada dekat sini. So kalau korang nak tahu makanan apa je yang ada dijualkan dekat di Mangan ni, teruskan menonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa, geng, untuk subscribe dulu YouTube channel Padu Babe Studios. Okey, geng, inilah dia makanan-makanan yang aku dah orderkan. Aku sebenarnya nak try diorang punya sarapan pagi lah Tapi bila tengok dia punya lauk-lauk tengah hari ni, dia lagi tempting tau. Dan aku dapat tahu yang di Mangan ni diorang memperkenalkan menu-menu daripada selatan. Aku tengok ada daripada Negeri Sembilan, ada daripada Melaka, ada daripada Johor, ada. Dia gabungkanlah belah-belah selatan tu. Katanya kan, owner cakap dekat belah-belah Bangi ni tak banyak lah kedai-kedai makan yang menjualkan makanan-makanan daripada selatan tanah air. Bukan tak ada lah tapi kurang. So tadi aku tengok dekat dia punya menu kan. Korang kena scan dia punya menu tu. Kalau nak order, nanti dia ada bagikan dia punya nota pesanan tu. Korang isi, lepas tu bagi dekat dia punya staff dia akan prepare korang punya order. Dan aku tengok dekat dia punya buku menu tu ada tadi sarapan ada lontong darat. Lontong darat biasa ada, dengan sate pun ada juga. Dahsyat betul. Waktu operasi diorang ni daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 3.30 petang macam tu lah. So apa-apa makanan yang ada dijual waktu pagi tu ada dijual sampai waktu tengah hari nanti. So hari ni aku nak layan dululah beberapa menu untuk tengah hari. Okey, waktu tengah hari diorang, antaranya ini ada asam pedas ikan jenahak. Bahagian kepala Aku jarang-jarang sebenarnya ambil bahagian kepala ni. Tapi sebabkan owner kenal kita, dia bagi, Pian, awak kena try ni, jenahak bahagian kepala ni. Dan tak lupa dia orang pun ada bagi juga ni kepala jenahak, tapi yang ni masak kari. Lama dia punya bau, geng. Kalau boleh tembus masuk kamera tu, memang aku rasa korang tak jadi nak diet lah Lepas tu yang ini ada telur itik masak lemak. Lepas tu yang ini ayam. Ini ada ayam masak lemak cili api. Ini kacang panjang masak belacan, goreng belacan. Lepas tu ini ada kentang balado. Lepas tu tak lupa yang ini ada, yang ini simple lah Yang ini telur mata masak kicap. Lepas tu ini ayam masak kicap. Okey, sebelum kita jamah dia punya lauk-lauk ni, aku nak basah tekak dulu. Ini ada bandung soda. Bandung soda macam gini famous dekat mana? Dekat belah-belah Johor sana. Kalau ada kenduri kahwin kan, korang kena hidangkan ni soda bandung macam gini, baru orang nak datang rewang. Kita kacau sikit. Bismillah. Ya Rabbi, sedap betul Ya okey lah. Dia buat tak manis sangat. Layan, geng. Kita tak boleh minum air banyak-banyak, nanti tak makan nasi pula kan. Sebabkan asam pedas ni dah ada depan mata aku. So aku try dululah asam pedas Korang nak cakap aku bias pun boleh. Sebab aku memang suka asam pedas. Untuk dia punya kepekatan kuah asam pedas ni meet aku punya expectation. Beginilah asam pedas yang sepatutnya. Dia tak boleh terlalu cair daripada ini, dan dia tak bolehlah terlalu pekat daripada ini. Kita rasa dulu dia punya asam pedas. Bismillah. Wow, asam pedas dia legit. Dekat dalam ni dia ada letakkan daun kesum. Itu yang penyedap dia. Dan satu lagi dia ada iriskan juga dengan bunga kantan. Itu yang memberi flavor yang ekstra lah Nak kata ni asam pedas Johor pun tak, asam pedas Melaka pun tak, dia tengah-tengah gitulah. Dia tuang sikit dia punya asam podeh. Kita ambil sikit dia punya kepala jenahak, isi dia, celup sikit dengan dia punya asam podeh. Kita lawankan sekali dengan dia punya kacang panjang ni Bismillah. Wah, aku kalau nampak asam pedas ni memang kena ambil, memang kena cuba. Aroma yang datangnya daripada daun kesum tu, dia menambah selera, dia membuka selera. Ini silap-silap kena tambah nasi ni, geng. Ini ada dia punya sambal kentang. Wah, look at that. Kentang balado dia, rasa sikit.
Dia orang punya makanan dekat sini memang suit dengan aku punya selera lah. Dia more to savory. Dia ada rasa yang manis-manis, tapi dia bukanlah manis yang overpowering, tak ada. One more time. Untung orang bagi ada tempat makan baru yang best macam gini. Korang boleh datang, bawa family, okay, ramai-ramai. Sebab kawasan dekat sini katanya boleh memuatkan up to 180 packs. Ramai tu babe. Kalau tak sempat datang sarapan pagi, makan tengah hari pun boleh. Tempat diorang ni luas tau. Aku dapat tahu yang diorang ni terletak dekat kawasan nursery. So siapa makcik-makcik yang suka menggubah-gubah bunga tu kan, nak tengok macam-macam jenis pokok dekat sini pun boleh datang sini juga. Siapa-siapa nak datang bawa anak-anak tengok kambing pun boleh. Bahagian belakang tu diorang ada kandang kecil Asam pedas dah legit. So sekarang aku nak try pula dia punya kari kepala jenahak. Tadi sampai dia punya aroma tu kalah tu asam pedas tu. Kita hirup dulu geng. Bismillah. Wah, tak boleh jadi ni. Aku rasa kedai ni pakai cheat code lah. Yang ni pun power. Untuk dia punya kuah kari ni cukup santan, cukup rasa masin dia, cukup rasa rempah-rempah dia. Kita ambil sikit dia punya kepala ikan jenahak ni. Gini geng. Aku rasa kena tambah nasi ni geng. Tadi dia bagi nasi tu, aku dah separuh dah makan dengan asam pedas. Sekarang nak layan dengan dia punya kari pula. Gaulkan, ambil sikit kacang panjang tadi. Bismillah. Ini style memang style kari Melayu geng. Lepas tu aku tengok dia punya warna kuah kari ni kan, cantik lah. Warna pecah minyak. Lepas tu dia bubuhkan daun kari ni pun agak banyak. Aku rasa kena ambil ni besar sikit. Aku sebenarnya dah lama tak makan kari. One more time. Macam geng, kari dia ketagih ni. Tak berhenti aku menghirup kuah kari ni. Okey, jap. Sekarang tiba giliran aku nak try dia punya masak lemak telur itik. Masak lemak telur itik. Kita ambil satu ni telur itik ni. Okey. Ni. Kita hirup sikitlah dia punya masak lemak telur itik ni. Bismillah. Okey. Nasi. Okey. Terima kasih bang. Aku dah cakap nasi kena tambah. Kita review memang betul-betul makan, betul-betul rasa. Telur itik ni pun antara menu yang aku jarang-jarang ambil. Bismillah. Berlemak betul. Masak lemak cili api dia orang ni, dia sedang-sedang. Dia tak adalah macam dahsyat sangat dia punya pedas tu. Tapi ada. Maksudnya dia orang betul-betul masak bukan sehari dua tengok YouTube, lepas tu buka kedai, lepas tu jual kan. Dia punya kuning ni kan. Sekejap. Aku ganti pinggan satu lagi. Ini pinggan kedua geng. Ini betul-betul lapar punya. Semalam last aku makan pukul 6 petang. Aku ni dah ready dah nak makan kat Dimangan ni. Sekarang aku nak layan pula dia punya ni, masak lemak ayam. Kita ambil sikit lah bahagian kepak dia. Letak sikit dengan kuah. Korang jangan risau geng. Siapa-siapa yang tengok video ni, tengok aku makan banyak macam gini kan. Bukan hari-hari aku layan makanan banyak-banyak macam gini. Seminggu sekali pun susah. Sekejap, tak cukup ni. Itu. Okey. Tegaul. Bismillah. Betul lah. Dia orang guna cheat code. Aku dah try dia punya asam pedas. Aku dah try dia punya kari. Aku dah try dia punya masak lemak ni. Semuanya power-power. Kalau korang perasan kan, konsep Dimangan ni dia macam konsep klasik lah. Kalau korang masuk dekat bahagian dalam dia, tempat makan dia, dia ada hiasan-hiasan rumah kayu-kayu gitu kan. Pintu kayu, tingkap kayu gitu kan. Lepas tu dia orang ada koleksi keris. Dia punya hulu keris tu, orang kata memang personal collection dia orang. Okey geng, ini dia orang baru bagi dia punya asam pedas tetel. Lambat sikit siap katanya tadi. Untuk dia punya kepekatan kuah ni memang power. Kita hirup sikit. Wow. Okey, biasanya asam pedas tetel ni dia memang dia punya kepekatan tu memang lebih sikit daripada asam pedas yang lain lah. Asam pedas ikan apa semua tu kan. Okey. Untuk asam pedas tetel,
kebiasaannya flavor daging tu dia macam overpowering. Tapi yang this one yang diorang buat, yang aku dapat hari ni, diorang berjaya kurangkan bau-bau daging tu. Siapa-siapa yang tengah tengok video ni tengah-tengah malam kan, korang confirm lapar punya. Kalau lapar korang buat Maggi dulu geng. Esok pagi siapa-siapa yang duduk area Bangi ni, mai datang terja. Okey geng, makanan yang tak habis tadi tu aku bungkus bawa balik. Boleh buat makan malam nanti ataupun esok pagi. Okey, sebelum aku gerak balik, aku nak layan dia punya ni, kopi O Arang. Dan juga ada beberapa dia punya dessert, ada roti dan juga dia punya Red Ruby ni. Kalau korang perasan kan, makanan-makanan yang dihidangkan dekat sini, dia punya plate tu nampak klasik gitu. Ada corak-corak bunga gitu kan. Teko ni pun nampak estetik lah kan. Untuk siapa-siapa yang nak datang makan dekat sini, siapa-siapa yang datang bawa kereta tu, korang boleh parking dekat tepi-tepi jalan tu, ataupun diorang ada sediakan tempat parking tu, korang pun boleh parking dekat situ. Untuk dia punya set kopi O Arang ni, diorang ada sediakan gula. Tapi aku tak mau campur gula sebab tadi kita dah makan macam-macam kan. Zero sugar. Bismillah. Wah. Dia punya kopi ni untuk lidah aku lah, tak payah gula pun tak apa. Dia punya pahit dia tu kan, ujung-ujung lidah kau akan rasa macam ada manis-manis dia. Korang boleh layan lah dengan dia punya cream cracker ni. Dia nama Hapseng. Ini diorang ada bagi aku dia punya bun arang coffee custard. Nampak tempting betul tak, dengan dia punya cream kat bahagian atas tu, dan dia letak, ditaburkan sekali dengan kacang-kacang. Sebelum makan dia punya roti bun arang ni, aku nak layan dulu dia punya Red Ruby. Red Ruby ni biasanya aku akan order kalau pergi makan kat kedai-kedai makan Thai kan. Kita hidup sikit. Okey. Rasa santan dan juga dia punya manis tu balance bagus. Red Ruby ni kalau cuaca kat luar tengah panas, kalau korang hirup, automatik badan korang jadi sejuk. Okey, jom kita layan dia punya roti bun arang ni. Boleh tahan gebu dia punya roti kan. Tengok dia punya roti. Bismillah. Okey. Untuk dia punya coffee custard tu, dia agak manis. Taburan kacang kat atas tu, dia dapat orang kata apa, bagi different texture lah. Sebab dia punya bun tu dah lembut. Lepas tu dia punya ice cream kat atas tu pun super smooth. So bila ada kacang yang kasar-kasar gitu, dia buatkan lagi layan benda ni. Okey guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Untuk siapa-siapa yang dah tengok video ni dan rasa macam terliur, lebih-lebih lagi orang Bangi, aku rasa orang Bangi yang tengok video ni, korang wajib singgah. Orang-orang yang tinggal dekat luar kawasan Bangi, Putrajaya ke Kajang ke mana-mana lah tepi-tepi tu kan, korang pun sebenarnya wajib datang sebab dah tak jauh dah tu. Untuk diorang punya waktu operasi dan juga alamat, nanti aku akan bagi dekat kat bawah tu, so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Nak datang jangan datang seorang geng. Okay? Tempat sini luas tempat duduknya. Ada banyak spot-spot yang korang boleh duduk. Dekat bahagian luar, dekat bahagian dalam ada. Okay? Kalau kat bahagian luar ada tu dia ada sediakan kipas besar. Confirm tak berpeluh punya lah. Dan ruang dekat bahagian dalam ni, dia orang pun ada letakkan aircon. Untuk siapa-siapa yang dah tengok video ni dan dah pun datang makan dekat sini, aku nak tahu feedback daripada korang. Mungkin ada benda-benda yang aku tak nampak kan, yang korang nak kritik ke apa, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Tapi make sure korang datang sini dulu, cuba makanan dekat sini. Dan in case kalau korang ada tempat-tempat makan best yang korang nak sharekan dengan aku, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Ada free time nanti aku boleh terja. Dan aku pun nak ucapkan jutaan terima kasih kepada owner ni, sebab memberanikan diri untuk message aku dan jemput aku datang makan dekat sini. Dan Alhamdulillah so far aku memang sangat-sangat puas hatilah dengan makanan yang diorang sediakan. Diorang pun sebenarnya tahu aku ni memang minat asam pedas dan juga kari yang jenis rasa yang savory dan pedas macam gitu kan. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe bila klik button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun makanan-makanan yang aku dah cuba dekat Dimangan ni, memang mantap, memang padu gila babe.